tahukah korang ada filem yang terlalu ekstrim sampai diharamkan di banyak negara? Ini 10 filem yang pernah diban di seluruh dunia. Pertama, A Clockwork Orange diharamkan kerana keganasan melampau. Kedua, The Exorcist pernah mencetuskan histeria dan kerasukan. Ketiga, Cannibal Holocaust diban kerana adegan terlalu kejam dan disangka rakaman sebenar. Keempat, The Human Centipede 2 diharamkan kerana unsur menjijikkan keterlaluan. Kelima, Salo or The 120 Days of Sodom dianggap terlalu sadistik. Can I Spit on Your Grave diban kerana keganasan seksual. Ketujuh, The Texas Chainsaw Massacre pernah diharamkan kerana terlalu ganas. Kelapan, Battle Royale diban di beberapa negara kerana unsur pembunuhan remaja. Ke-9, Martyrs diharamkan kerana penyiksaan ekstrem. Dan terakhir, Antichrist diban kerana unsur seksual dan keganasan yang mengganggu emosi. Persoalannya, patut ke filem-filem ni wujud? Terima kasih menonton video ini. Kita berjumpa next video.